Kena tahan sebab tak ada tauliah. Inilah yang berlaku dalam negara kita. Seorang tokoh agama, Ustaz Isa Draman ataupun dikenali sebagai Tokoh Pasir Gudang, mengajar agama, mengajak kepada kebaikan, ditahan kerana tak ada tauliah. Tauliah ni, kita ni, universiti bagi tauliah. Dia ni telah mengikuti kursus, dapat ijazah. Satu bentuk tauliah telah diberi, pengiktirafan dah. Kemudian ada lagi yang buat master, buat PhD. Ada yang pergi melalui institusi pondok. Semua tu bentuk-bentuk pendidikan. Tetapi Majlis Agama Islam dia punya set, dia punya style. Peliklah kita tengok dari sudut ni. Kita nak membudayakan ilmu, nak membanyakkan majlis-majlis ilmu. Pergi semak kalau ada di sana ajaran sesat ke? Di sana menggunakan kaedah ilmu yang salah ke? Masa tu bila laporan dibuat, pergi siasat, ambil tindakan. Tak ada masalah, kita sangat setuju benda tu. Tapi jangan menyekat-nyekat, menyusah-nyusahkan orang nak memberi ajaran, nak memberi pendidikan. Geng-geng baskers tepi jalan, geng-geng yang buat hiburan, tak ada apa-apa. Lesen boleh buat macam-macam lagi. Kita kata kadang-kadang bersifat kemungkaran lagi. Tak ada apa-apa kadang-kadang halangan pun. Tapi yang nak buat kebaikan, perlu ada tauliah, perlu ada interview dan macam-macam red tape kita kata. Menyusahkan. Fikir-fikirkan.